Kau akan masuk dalam mall. Ini second project aku. Aku memang dah standby. Takut-takut kalau ada lebihan epoxy. Kau akan masuk dalam mall. Just kidding. Cantik dalam mall. Dan aku akan tuangkan epoxy lebihan tadi. Allah. Ini cantik. Epoxy ni tak ada bubble. Aku sampai terlupa nak bagi tahu. Kalau ada bubble, kau kena check betul-betul. Kalau ada bubble, kalau ada bubble, projek tak cantik. So kena check ada bubble ataupun tak ada bubble. Ambil torch ataupun heat gun, jangan kuat sangat, takut dia overheat, nanti dia crack. Slowly je. Simple. Dalam beg kuning, sekali lagi, carry on epoxy. Tapi kalau kau mau tengok untuk dapat sampai ke tahap ini, zero bubble, zero leak, ini memang kerja profesional. Nampak? So kayu kau mau beli kontak Skov Kajang ataupun follow Skov Kajang. Follow. Kalau kau mau nak cuba buat sesuatu yang cantik macam ini, kena beli epoxy daripada Carry On Epoxy dalam beg kuning. Make sure kau tahu cara nak mix, ikut ratio ditetapkan, dan paling penting tengok dan share video aku biar ramai dapat manfaat. Stay tune untuk part 2, 3, 4. Clear epoxy, fast cure dalam 14 jam. Paling penting, solid hard finish. Now, kamu sekarang dah boleh nampak epoxy clear.